Ni masalah buat benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca lepas apabila ditanya oleh ahli parlimen dari Macang, ditanya dalam parlimen, berapakah yang telah diluluskan oleh Menteri Keuangan yang sekarang jadi Perdana Menteri dah. Menteri Keuangan semenjak pegang jawatan hujung tahun lepas, siapa ke tahun ini berapa dah lesen judi yang diluluskan? Jawapannya tidak banyak, 10 sahaja lesen judi yang diluluskan kan. Tak banyak kan? Maknanya dah lulus lesen judi berpuluh-puluh, 10 dah lulus. Sebutir lesen judi ni mana mendatangkan income, datang pendapatan berapa dah? Mari pendapatan berapa? Ni kadang-kadang kenapa? Kerana tak yakin kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lesen judi diluluskan, kita tak rasa bahawa benda ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala larang dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang beriman, arak, judi, ternasib, nujum dan sebagainya, semuanya najis yang merupakan amalan-amalan syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu jauhi, hendaklah kamu jauhi. Tiba-tiba dalam Al-Quran kata supaya jangan berjudi, Al-Quran melarang berjudi, Al-Quran larang minum arak. Tiba-tiba kita orang Islam sendiri mendukung industri judi kan? Orang Cina baca Al-Quran kita marah, kita Quran tak baca, amal pun tak sekarang. Nah, orang Cina geger, orang Cina baca Quran, susah apa yang nak baca Quran? Dia bukan hina Al-Quran, dia berhujah dengan Al-Quran. Ambil Al-Quran, dia berhujah dengan Al-Quran. Apa masalahnya? Masalah sekarang orang Islam ramai lagi tak baca Al-Quran, bahkan tak reti Al-Quran, tak reti Quran. Sejarah menyaksikan kalau kita baca orang kafir ramai masuk Islam kerana baca Al-Quran. Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, semasa belum masuk Islam, bawa pedang nak pergi bunuh Nabi. Tiba-tiba orang sekat tengah jalan, wahai Umar, nak pergi ke mana? Nak pergi bunuh Muhammad, adikmu sendiri Fatimah dah jadi pengikut Muhammad dah. Balik dia, naik atas rumah adik dia, tendang pintu, tampar muka, berdarah bibir, darah. Dia melihat Al-Quran jatuh atas lantai, lalu diambil dibaca surah Taha ayat pertama hingga kelima. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha dibaca oleh Umar bin Al-Khattab. Bila baca luruh habis hati kegarangannya, habis tak jadi hak dia marah. Lama kini itu dia jatuhkan kembali pedangnya, balik semula, pergi rumah Nabi, masuk Islam. Isi bores selalu teruskan baca Al-Quran. Dia tengok begitu cantik dan indahnya susunan ayat Al-Quran. Kalau dia orang kafir tak dibenarkan baca Al-Quran, bagaimana pada masa itu nak masuk Islam? Bagaimana kita menyaksikan orang seperti kita baca dalam sejarah munculnya tokoh-tokoh penulis, seorang wanita namanya Maryam Jamilah, seorang Yahudi diperanakkan di Amerika Syarikat. Nah, dia masuk universiti, dia mengajar Al-Quran, dia mengaji Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Dan dia menghantar surat kepada Abu A'la Al-Maududi, berbalas surat, akhirnya menjadi seorang aktivis gerakan Islam, mengarang buku banyak buku yang dikarang oleh Maryam Jamilah, sehingga sekarang ada buku khusus surat-surat Maryam Jamilah dengan Abu A'la Maududi dibukukan. Seorang Yahudi masuk Islam kerana baca Al-Quran. Ada seorang Yahudi di Jerman namanya Muhammad Asad. Dia seorang Yahudi lahir di Jerman. Dia masuk Islam, dia Yahudi, keluarga Yahudi, telah beristeri, beranak pinak. Tiba-tiba satu kali dia kata, aku naik kereta api. Dia tulis dalam biografi dia, dia naik kereta api. Dan dia pada masa itu dia sedang berfikir, manusia ni dalam hidup mereka nak ke mana semua, nak pergi mana? Dok berlomba pergi mari nak ke mana manusia? Maka tiba-tiba dalam keadaan dia berfikir, dia melihat Al-Quran dia dalam terjemahan bahasa Jerman. Dia ambil, dia baca, dia belek dan dia temu dengan surah At-Takasur. Dia baca Alhaakumut Takasur, berlomba-lomba ini telah melalaikan kamu. Dia kata, bila aku baca ayat pertama daripada surah At-Takasur ini, habis persoalan yang dia fikir dalam ini. Dia fikir manusia nak ke mana? Manusia nak berlomba-lomba merebut harta dunia ni. Kenapa? Al-Quran menyatakan Alhaakumut Takasur, semuanya benda yang melalaikan. Kenapa? La tus'alunna yawma izin 'anil na'im, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata dia, bila aku baca ayat ini, surah ini, aku yakin dengan Al-Quran. Dia turun daripada kereta api, letakkan kembali Al-Quran dia, turun daripada kereta api, dia beli Al-Quran, dia dalami, dia pelajari, dia baca, akhirnya masuk Islam. Dia berpindah tinggal di Arab Saudi. Sekarang dia dah meninggal dunia. Muhammad Asad. Mana? Muhammad Asad, seorang namanya Muhammad Asad, tukar nama kepada Islam. Muhammad Asad, seorang Yahudi, masuk Islam, baca Al-Quran. Tiba-tiba kita orang baca Al-Quran, kita marah pula dah kena. Kita marah, ayat Quran dibaca, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, betul, tapi mungkin dia rasa terhina sebab dia tidak berlaku ihsan. Nah, tak berlaku ihsan, mungkin dia terhina kerana apa? Kerana dia tidak berlaku ihsan, tidak berlaku belah kasihan. Ini masalah. Nah, sebab tu didedahkan daun ni dalam disebut fakta. Bagaimana pada 7 April 2009, 7 April 2009, ketika orang duduk bergama di dua bukit, tengah duduk bergama dua bukit, lawatan isteri timbalan Perdana Menteri melawat Negeri Sembilan, Rembau, mencemar duli di Rembau tu sekarang. Turun di Rembau, beli iklan beli di utusan ni, iklan penuh satu muka surat untuk menyambut kedatangan. Berapa jumlah iklan ni dia dibelanjakan untuk beli satu muka surat iklan, muka surat penuh di akhbar ini, jumlahnya ialah RM45,786 Malaysia. Nak beli iklan sahaja, nak sambut orang ni mari ni, mari ni, wanita first lady nak mari, beli iklan sahaja RM45,786 Malaysia. Duit siapa digunakan? Duit pembayar cukai, duit raya. Ini duit kita. Kita boleh sama seria menanya, tak mudah dah kadang-kadang. Boleh terlayah serakit ya, boleh terlayah, boleh beruk seka ya, tak sekarang. Orang lain membelanjakan duit beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh ribu dengan tujuan yang tak apa-apa, yang tak ada faedah apa-apa, digunakan untuk menyambut pemimpin-pemimpin, untuk membodek orang-orang tertentu. Ini masalah. Jadi bila orang baca Al-Quran, jangan duk marah kita. Jangan marah. Kalau salah kita betul, panggil betul. Kalau webi nak baca, makhraj sikit kan. Ni makhraj betul, kita petiwak gapo, kita si betul bagi lagu ni. Kau anda tu kan. Ini bagi kata. Baik. Jadi balik pada cerita kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masalah cinta ke Nabi, sayang ke Nabi tadi. Baik, Nabi sebut pula di antara benda yang boleh menghapuskan dosa al-kafarat tadi, kita duduk di atas masjid selepas solat, wal masyu 'alal aqdam ila al-jama'at, kita berjalan menunaikan solat jemaah di masjid, wa isbaghul wudu' fil makarih, dan kita menyempurnakan wudu' dalam keadaan yang sukar. Dalam keadaan payah tu kita ambil wudu', kita sempurnakan. Inilah di antara benda-benda yang boleh menghapuskan dosa. Wa man fa'ala dhalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayawmin waladhu ummuhu. Sesiapa yang buat benda ini, dia hidup dalam keadaan baik, dia mati dalam keadaan baik, dan dia pada masa itu kalau dia sempurnakan benda-benda ini, insya-Allah dia hidup dalam keadaan kesalahannya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hidup kita hidup yang berkat. Sebab tu orang beriman itu sekarang, benda paling berharga dalam hidupnya ialah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat ujian, terima masalah, kita kena ingat di sebalik ujian dan masalah, tekanan yang kita hadapi, adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.